Ni sebab rumah mentua, I tolonglah sikit. Kalau rumah customer, bukan beli fan satu biji aja, wiring satu rumah habis terus. Kipas dekat rumah ni slow sangat. So saya nak buat apa? Saya nak cuba check tengok kapasitor dalam kipas tu okey ke tak. Okey ke tak. So untuk check tu korang kena ada apa? Korang kena ada je satu multimeter. Multimeter tu kena ada function ni. Nampak? Function kapasitor kena ada. So you kena buat apa? You kena tekan select ni, kena select. Letak dekat microfarad. Okay, ini kapasitor. So kita guna ni dan test. Kalau kapasitor ni rosak, RM2.50 hingga RM5 sudah complete dia punya masalah. Tak apalah, Mas saya ada duit, dia cakap tukar semualah. Ma, you kaya, saya miskin punya orang. Okay, sebab you kahwin dengan saya, sekarang you pun jadi miskin juga. Faham tak? Cukup tunjuk kipas sana atas. Okay, first you buat apa? Buka ni dulu. Aku dah lama tak pasang kipas-kipas ni. Nampak? Okay, nampak tak? Sini ada satu kapasitor dekat sini. Dua kapasitor. Banyak. Okay, dia satu wire dekat sini, satu wire warna biru, satu wire warna merah. Jangan potong wire yang bukan-bukan. Potong dekat sini. Bagi ruang sikit, potong dekat sini. So nanti boleh masuk konektor, you nak ikat senang. Boleh nampak, boleh zoom. You nampak tak? Nampak sini. Ini wire kapasitor ada dua wire, akan ada dua wire. Jangan potong wire yang bukan-bukan, nanti rosak. Jangan cakap, jangan blink magnetito ajar. Dek, saya ajar betul-betul, lu dengar betul-betul. Faham tak? Tengok. Wire jangan potong dekat sini. Kalau potong dekat sini nanti tak boleh sambung. Dapat? Potong dekat sini macam ni. Satu potong dekat sini. Satu lagi potong dekat sini. Okay, dapat? So let's say kalau kapasitor ni ada problem, kita boleh buka, kita boleh tukar dan kita boleh pakai balik, sambung balik ikut wire dekat sini aja. Dapat? Okey. Sekarang saya nak satu. Okey, ini adalah kapasitor, okey. Saya dah buka, potong wire tu, nampak dekat sini potong macam ni. Tengok sini ada satu skru, guna screwdriver buka skru ni, keluarkan kapasitor ni dan kita akan check. Alright? Out. Ini sebab rumah mentua, I tolonglah sikit. Kalau rumah customer, aku terus suruh customer bukan beli fan satu biji aja, rewiring satu rumah habis terus. Sebab rumah mentua, kita jimat-jimatkanlah sikit. Kalau rumah customer, takkan tunjuk apa-apa punya. Kapasitor takkan tunjuk apa-apa. Okay, you ambil, you letak sini. Lepas tu you letak sini. Tengok sini, zoom balik, tengok, nampak tak? 1.0. Maksud kapasitor ni memang dah ada problem lah. Untuk menjimatkan duit customer ni, di mana dia adalah mentua saya tak boleh cakap banyak, nanti takut makanan nanti bahaya sikit. Okay, so kita buat apa? Kita tolong tukar kapasitor dulu. Kita pergi kedai elektrik, kita beli satu kapasitor dalam lingkungan harga RM5. Kita beli, kita cuba masukkan dan kita tengok bagaimana dia punya function dia. Okay, bila you tukar kapasitor ni, you tak boleh lebih. Kalau dia 2 UF, you boleh maksimum pergi ke 2.1 UF atau 2.2. Jangan pergi 2.5, tak boleh, akan rosakkan coil motor. Okay, kalau dia 2 UF, ikut balik dia punya spek 2 UF. Jangan lebih pandai pakai 5 UF, 10 UF, nanti akan terbakar motor tu. Okay, Kita balik sini. So ini tadi kapasitor ni rosak lah kan. Saya dah beli satu. Kita check dia punya UF yang kita beli baru punya. Dah nak sebelah ni, dia orang tak nampak macam tu. Balik. Sekejap. Okay, tengok. Tengok tunjuk berapa. 1.9, nampak? Dia memang bersamaan dengan 2. Okay, kalau yang lama ni kau tengok, apa dia tunjuk? Yang lama 1. So dia dah separuh kurang. So sebab tu lah kipas tu slow. Okay, sekarang kita buat apa? Kita pasang ni balik. Sebab saya dah potong wire, saya kena buat apa? Saya kena guna konektor dekat sini lah. Saya akan guna 2 konektor. Okay, konektor pun saya beli dekat kedai supplier. Ini tak tahu berpuluh sen lah, 10 sen. Lepas tu ini dia charge saya RM6. Okay, harga supplier RM6. Okay, so kita nak cuba dan saya dapatkan beberapa cable tie dan juga test pen ni lah. Okay, kita DIY benda ni. Kita cuba tengok. Okay. Nampak? Okay, saya dah sambung 2 wire ni dekat sini. Kapasitor baru. Dia tak ada color. Kapasitor tak ada polarity sebab di AC dia tak ada polarity. You boleh sambung mana-mana color, tak ada masalah. Okay, tapi make sure tempat yang you potong kapasitor yang lama lah. Jangan pergi potong wire lain. Lepas tu ni konektor satu, I letak kat dalam terus. Okay, I letak kat dalam terus, so I ikat macam ni. So saya tak pakai tape. Okay, jangan tanya kenapa saya letak dua-dua wire saya ikat macam tu. Itu style saya. Kalau korang ada style sendiri, korang boleh buat. Korang nak ikat asing-asing ke, korang nak ikat satu-satu ke, tak ada hal. Saya buat macam ni. Saya ada style boleh on kipas tak? Jangan Farida, jangan buat kerja menyampah. Just tunjuk ni.
Nampak? Okey. Dah ikat dah. Okey. Nampak ni, dua capacitor. Lepas tu ni kita pasang balik. Kita pasang balik kat sini. Okay, cukup. On. Okey, sekejap ah. Stop. Satu. Tengok. Tengok kipas satu. Ada puncher sekarang, laju. Slow juga. Dua. Sekarang dah ada laju sikit. Okey. Ni tiga. Come this side bang, siap. Tiga. Okey. Laju tak? Laju juga. Laju. Tiga je. Belum lagi pergi empat. Ni empat. Ni lima. Okey, nampak? Ui. Laju. Tengok. Satu kapasitor punya hal. Tu sebab you kena follow saya. Follow saya punya account. Saya banyak buat lawak tapi ada juga konten macam ni. Mungkin ni satu lawak, satu knowledge 10 lawak. So follow saya untuk dapatkan lebih banyak knowledge dan banyak lawak. Cukup, jangan tunjuk banyak, nanti orang salah pandai.